Kadang-kadang kita rasa yakin. Kadang-kadang semangat, keyakinan tu hilang sampai orang tengok kita, bila kita jalan kat luar, ada orang tengok kita pun kita rasa macam, kenapa orang tu tengok aku? Aku ada buat salah ke? Kenapa? Ada apa tu? Ada kotoran ke dekat pakaian aku? Kita ingatkan orang tu tengok kita sebab dia judge kita. Sebab kita nampak pelik. Kadang-kadang betul sebab kita nampak pelik. Kadang-kadang you ada apa orang ni tak ada. Ataupun you pakai baju apa yang orang ni dia nak beli. Tapi mungkin tak mampu ataupun tak sempat nak beli. Tapi you pakai benda tu. So dia tengok. Dia perhatikan. Terus ingat, kenapa nak tengok aku lama-lama? Lagi-lagi kalau mood tak baik masa tu, mood tak stabil, terus ingat macam nak cari gaduh. Kita senang untuk berfikiran salahkan semua orang. Boleh merungut 24 jam, orang tu salah, orang ni salah. Tapi cuba sekejap je, tukar cara kita tengok sesuatu tu. Semua bermula kat sini, bermula kat fikiran, bermula kat perasaan kita. Tukar cara kita tengok perspektif tu. Betul, kalau kita dalam keadaan yang tak stabil, perasaan sedih, down, susah kita nak dapat state ataupun vibrasi yang senang tengok masalah pun sebenarnya ada hikmah. Ataupun masalah pun ada pelajaran, pengajaran yang kita boleh belajar. Tapi cuba sekejap je, ubah cara kita tengok sesuatu tu. Semuanya baik-baik je sebenarnya. Dalam situasi Fiza kan jalan-jalan kat Tasik, ambil udara segar. Akak tu tengah duduk kat depan tu. Fiza jalan je depan dia perhatikan Fiza macam ni tau. Tengok. Macam tu. Mula-mula rasa tak selesa. Terus kita dah dalam fikiran kita, kenapa orang ni tengok aku ni? Apa salah aku ni? Apa-apa kotor semua tu kan? Nafas. Okay, tengok dia. Senyum balik. Senyum. Dia sendiri terkejut. Dia pun senyum balik. Senyum. Pandang tempat lain, senyum je dia. Mungkin masa dia tengok Fiza tu, dia tak ada fikir apa pun. Tapi dia tengok orang, dia macam tu. Mungkin dia ada sesuatu jadi kat dia sampai dia jadi lost. Walaupun dia tengok Fiza, tapi fikiran dia dekat tempat lain. So bila Fiza senyum dekat dia, dia terkejut. Macam tu. Senyum dengan Fiza senyum je dengan dia. Lupa sekejap. Mungkin dia ada masalah dengan family ke, tempat kerja ke. Buat dia lupa kejap masalah dia. Betul ke ada orang judge ataupun dari diri kita sendiri?